Yes, hai kawan-kawan Projek Solo. Korang semua apa khabar? Selamat datang ke channel Projek Solo. Dan hari ini aku nak bikin ride sikit. Yes, kali ini kita ke Teluk Intan. Alright. So hari ini aku ride berdua, berkapal dengan partner aku hari ini di sana tu. Okey. Dan untuk jentera hari ini aku bersama dengan Aveta Viper 180. Kesian dia guys. Sebelum ni asyik apa ni, ronda-ronda taman je kan, pusing-pusing town. Dan kali ni aku nak ajak dia bawa dunia luar pula. Kita nak bawa dia jalan-jalan, tengok apa rasa dia kan. Sebelum ni orang cakap skuter ni padu kan. Jadi aku nak kongsikan dengan korang macam mana dia punya pergi. So laluan kita hari ini, kita melalui Lata dan kemudian kita akan keluar Kuala Selangor. So sambil-sambil tu kita tengoklah apa yang sempat kita capture, kita pedal je apa yang ada dekat masa perjalanan tu nanti. So apa-apa, stay tuned. Jentera pilihan hari ni mestilah Aveta Viper 180. Orang cakap skuter ni mantap. Jadi hari ni kita nak dera dia sekejap untuk jalan jauh. Okey guys, sekarang ni kita tengah melayan highway Latar. Jalan lurus, angin sepoi-sepoi bahasa. Tapi memang serius guys, layan Latar dengan Viper 180 ni memang syok. Pick up ada, handling sedap. Setakat nak potong lori ayam tu, insya-Allah boleh. Lori ayam tu taklah laju sangat. Untuk power yang dia bagi, memang sesedap rasa. Untuk kelajuan santai, average aku bawa 110, 12 dah cukup sedap dah. Sesekali 13 pun boleh dapat juga. Tapi nak sedap, kalau tak nak enjin memaksa, 110 sedang-sedang elok lah. Ikutlah kelajuan kebangsaan. So alhamdulillah guys, pukul 3.40 lambai buka lagi guys. Alhamdulillah guys, akhirnya Aveta Viper 180 berjaya menawan Teluk Intan. Skuter maintain bertenaga. Okey geng, kita dah sampai ke destinasi kita yang pertama. Ya ni, kedai lambai guys. Inilah checkpoint yang pertama. Aku nak jimatkan masa tadi. Kita terus ke sini dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nasib baik sempat sampai. Buka lagi. Sampai pukul 4 perut pun dah rasa lapar. Jom kita syapedek dulu. Cedok terus kan. Cedok terus. Sambal tulang sayur nak bang? Boleh. Ni toge. Sambal sikit je. Lepas tu ayam timun lah, timun. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Jadi beres. Ini kedai old school je. Sampai guys, sampai. Sorry guys, tadi tak sempat nak menyinggah, tak dapat nak ambil visual semasa dalam perjalanan tadi. Pasal kita nak jimatkan masa, nak terus sampai ke sini. Ni especially kedai ni, kedai lama lah kedai rare kan. Kat sini ada nama restoran ni Sultan Iskandar, tapi diorang panggil kedai ni, restoran ni kedai lambai. Kat Teluk Intan ni sebenarnya ada banyak lokasi tempat-tempat makan yang best-best lah kan, nasi kandar apa tu semua. Tapi
kebanyakannya masa diorang tutup awal. Diorang tutup awal. Macam Mastan Gani petang dah tutup kan. Dia lambat pukul 4 dah tutup. Ada nasi kandar tempat lain, tapi banyakannya yang baru-baru lah kan. Sadam pun ada dah dekat Teluk Intan ni. Tapi kita nak rasa yang original Teluk Intan. Bismillah. Okey, lepas makan kita ronda-ronda lah sekejap kan. Yang ni Kampung Pasir Berdama. Kampung tepi sungai orang cakap. Kat sini atas permintaan orang rumah nak imbas kembali kenangan zaman kecil-kecil dia. Zaman kanak-kanak riang orang kata dekat tepi sungai. Tu boy. Air pasang air pasang. Ni dulu rumah. Dulu kawasan ni memang ada rumah arwah atuk dia. Jadi banyaklah kenangan kat sini. Kadang-kadang mandi sungai, kadang-kadang buaya naik ke lantai pun. Macam-macam kenangan tu. Yang ni houseboat abang. Kelong. Oh, kelong mancing. Orang mancing. Oh, Orang ni pula. ada kelong mancing semua. Lagi satu, kalau koma datang kat sini, koma jangan lupa singgah kat sini. River Cruise Teluk Intan. Macam-macam ada kat sini. Bukan apa, nak khabar kan kat sini ada River Cruise, boleh pergi ke Pulau Bangau. Sambil-sambil tu tengok sunset ke. Lagi satu, depa ada bot mancing. Bot untuk mancing udang galah. Lepas tu ada kelong, macam-macam lah. Tengok orang-orang tempatan tengah ngupi-ngupi kat sini. Kalau datang Teluk Intan ni, kalau tak ke sini tak cukup syarat guys. Menara Condong Teluk Intan. Orang kata Menara Condong ni dia condong sebab struktur tanah dia. Tapi aku rasa tak geng. Dia condong sebab terkejut nampak Aventa Viper lalu tadi. Hebat sangat. Dah halang sampai sini, mai kita ke sini guys. Ini warung bumbung biru. Dekat sini macam-macam ada. Tapi yang specialnya kat sini, gaduh-gaduh dia guys. Aku bungkuslah sikit untuk jajan anak-anak. Pusing-pusing kan, perut pun lapar balik pula kan. Kita singgah sini Padang Speedy pula. Kat Padang Speedy ni guys, kalau korang nak kudak-kudak, memang pot dia lah kan. Petang-petang santai-santai. Kat sini ada banyak yang makanan yang special-special. Terutamanya yang aku nak ambil ni, ini dia, ayam goreng winner. Crispy dan sedap rasa dia guys. Dan kalau korang tak nak ayam, korang nak cari mi Jawa yang sedap, kat sini lah. Tapi hari ni aku tak sempat lah nak pergi Mastan Gani. Nampaknya waktu pun tak mengizinkan. Aku rasa cukup lah kan, banyak sangat dah makan ni. Nampaknya hari ni bukan test ride guys. Kita pergi jalan-jalan cari makan.
Okay guys, jadi inilah dia pit stop yang terakhir untuk ride kali ini. Aku sekarang ni berada di kawasan sawah padi Skinchan. Tapi sawah padi ini tengah proses membakar untuk tanaman semula. Jadi tak nampaklah kehijauan kat sini. So aku nak rumuskan dengan korang macam mana ride dengan Aveta Viper 180 untuk hari ini kan. Ride ringkas hari ini, pergi dan balik dalam hari yang sama. Jadi dah habis tadi satu Teluk Intan, kita dah tawaf kan. Ada tadi kan macam mana aku kongsikan dengan korang tadi. Harap korang enjoy lah kan. Dan ride dengan Viper 180 hari ni aku boleh katakan aku enjoy dengan skuter ni kan. Untuk perjalanan jauh memang sangat-sangat sesuai. Di highway dia punya power delivery sesedap rasa. Dan dari segi ergonomiknya, keselesaan dia sangat-sangat selesa. Pilihan belakang duduk tak ada komplain, alhamdulillah. Sekarang ni kita nak on the way balik. So far aku enjoy dengan Aveta Viper 180 ni untuk ride kali ini. Cuaca pun mengizinkan hari ini sepanjang jalan kan. Tak hujan, alhamdulillah. Itu yang aku cakapkan dalam video-video aku sebelum ni kan. Kalau korang tengok di Facebook, di TikTok, aku ketengahkan skuter ni sebagai sebuah skuter yang begitu praktikal. Maknanya perjalanan bandar boleh, nak jalan jauh boleh, serba-serbi mampulah kan. Dia tak adalah lemau sangat, tak adalah laju sangat kan, tetapi bolehlah. Itu saja perkongsian. Semoga korang enjoy dengan video kali ini, dan aku pun enjoy dengan skuter hari ini, ride dengan dia. Dan korang yang baru masuk ke channel Project Solo, korang selamat datang, dan korang jangan lupa follow, like, comment and share. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.